Pendaftaran prasekolah sesi 2027 akan dibuka start 1 Mac 2026. Murid yang nak mohon prasekolah sesi 2027 mestilah kanak-kanak warga negara Malaysia dan lahir pada 2 Januari 2021 hingga 15 Januari 2023 sahaja. Permohonan secara online start 1 Mac hingga 30 April 2026. Boleh mohon dekat sistem e-prasekolah KPM di eprasekolah.moi.gov.my. Untuk permohonan manual pula, start 1 Mac hingga 31 Mei 2026. Parents kena hantar borang permohonan ke sekolah yang nak dimohon. Untuk mohon online, daftar dulu akaun e-prasekolah dekat sini, lengkapkan info murid, isi alamat semasa pemohon, isi maklumat ibu bapa atau penjaga, isi maklumat tanggungan, isi maklumat sekolah dipohon, settle isi dan semak semua maklumat, tekan hantar permohonan. Cek status permohonan dekat bahagian semakan. Kalau permohonan berjaya, print surat tawaran untuk dapatkan maklumat lanjut pendaftaran. Tapi kalau tak berjaya, boleh buat rayuan online di e-prasekolah atau dekat sekolah yang dimohon dalam tempoh 2 minggu selepas keputusan diumumkan. Share video ni supaya senang nak rujuk masa pendaftaran dah buka nanti. Follow Santro.my untuk info best setiap hari jam 8 malam.